Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam video-video saya sebelum ni beberapa kali saya terangkan tentang manhaj ataupun metodologi beragama di Malaysia. Yang ini dalam hal fiqh, dalam hal hukum hakam disusahkan sesusah-susahnya, ditambah pelbagai syarat, dan kalau ada beza pandangan, yang diambil ialah pandangan yang paling susah. Ini dalam hal fiqh, dalam hal fiqh. Namun dalam hal akidah pula, selonggar-longgarnya buatlah apa pun. Macam tak ada akidah pun boleh juga. Okey, so dalam fiqh diketatkan, dalam hal akidah dilonggarkan. Padahal kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terbalik. Dalam hal akidah, dalam hal tauhid, syirik, baginda sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas ataupun kita kata strict. Sementara dalam hal fiqh, hukum hakam, amalan ibadah, baginda bersikap toleran, terbuka ataupun memudahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam syariah Islam kita ada hukum asal yang disebut sebagai hukum azimah dan juga kemudahan yang disebut sebagai rukhsah. Rukhsah ni ialah kemudahan yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita supaya dalam suasana tertentu kita dapat mengambil kemudahan tersebut sehingga tidaklah terasa syariat Islam ini begitu memberatkan, begitu menyusahkan. Akan tetapi walau bagaimanapun namun begitu, di kalangan sebahagian ulama, rukhsah ni diletak pelbagai syarat, macam-macam syarat, sehingga akhirnya ia tidak lagi menjadi satu rukhsah, bahkan ia menjadi satu kesukaran yang lebih sukar daripada hukum asal. Dia syarat-syarat tu lagi banyak daripada hukum asalnya tu. Sampai-sampai orang pun, umat Islam pun tidak mengamalkan rukhsah tersebut. Okey, baik. Dan telah sampai kepada saya sebuah video di mana sekali lagi Nazrul Nasir menceritakan tentang syarat-syarat untuk kita mengambil ataupun ambil rukhsah untuk berbuka puasa ataupun tidak puasa ketika musafir. Dan macam yang saya sebut dalam dua perkara yang saya sebut dalam mukadimah tadi tu, kita akan dapat lihat dalam video yang saya masukkan ni ya. Okey, jadi saya akan mainkan kira-kira 5 minit lebih. Sambil tu saya akan main drone berpusing di pantai. Sekarang saya di Cerating. Okey. Jadi saya pusing-pusing dengan drone, jangan pening ya. Lepas tu saya berikan ulasan, react dan kritikan. Harus buka puasa bagi orang yang bermusafir dengan safar tawil. Syarat dia mesti musafir tadi musafir yang panjang. Safar tawil maknanya 81 km ke atas dalam mazhab kita Syafi'i. Dan safar tadi mesti musafir yang harus, bukan musafir maksiat. Walaupun dia tidak mudarat dengan musafir tadi. Contohnya dia naik kapal terbang dan dia nak buka puasa dalam kapal terbang tersebut, boleh tak ada masalah. Tapi ada syarat. Ada syarat-syaratnya, bukan sekadar musafir saja terus boleh. Tak, ada syaratnya. Syaratnya apa dia? Yang pertama, safarnya tadi mestilah terdahulu daripada puasa. Dia mesti musafir dulu sebelum puasa itu berlaku. Tapi kalau dia talabbus bisawm, dia dah berpuasa dah pada waktu tersebut, baru dia nak musafir, maka waktu itu wajib bagi dia meneruskan puasa tersebut. Kalau puasa tadi wajib, kalau puasa itu wajib.
Karena tidak boleh, la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal kamu. Karena amal wajib tidak boleh dibatalkan dengan sengaja. Lagi wa bi an safara qabla al-fajri. Yang kedua, syaratnya musafir sebelum fajar. Syarat yang kedua. Kalau musafir setelah fajar, maka tidak boleh lagi. Syarat dia kalau nak buka puasa, kalau nak dapat rukhsah ni, mesti musafir sebelum terbit matahari. Boleh faham tak? Ni ramai orang yang kena ambil main benda-benda yang macam ni. Dah lah kapal terbang bergerak selepas apa ni, orang panggil apa, selepas fajar. Lepas tu dia pergi makan lah kapal terbang tadi sebab dia kata bayar duit. Bila dia kata dia kira safar sekali-kali daripada Kedah, tak apa. Kalau daripada Kedah tak apa, dia kira musafir lagi lah tu. Maka boleh tak di atas kapal terbang, dia naik kapal terbang pukul 8 pagi, tapi dia musafir daripada semalam lagi, maka dia dikira dalam musafir. Boleh tak dia buka puasa, makan dalam tu walaupun tidak mudarat, naik pula business class? Tak ada masalah, boleh. Kenapa? Karena dia dalam musafir. Karena dia ada uzur. Uzurnya safar. Permusafiran tersebut menjadi illah dibenarkan untuk dia berbuka puasa. Bukan kerana mudarat ataupun disebabkan kerana uzur. Itu semua hikmah yang berlaku. Itu kalau orang tanya dekat kita, Cik, orang tanya dekat kita dibenarkan untuk buat jamak qasar. Nah, kenapa? Kenapa kita dibenarkan jamak qasar? Karena kita musafir ke? Karena susah dalam perjalanan? Kalau dia kata susah, dia kata zaman dulu susah lah, naik dengan unta, naik dengan keldai, jalan kaki, naik bukit, gunung, letih. Jadi Allah Ta'ala bagilah rukhsah. Kita lah ni ada kereta. Hak kereta pula ada yang kereta mahal. Habis tu nak kena beza pula kereta mahal dengan kereta murah. Jadi siapa naik kancil boleh qasar. Siapa naik Alphard tak boleh. Kerana Alphard sedap nak naik. Alphard pun ada 3-4 jenis juga. Hak executive lounge tu, dia kata tu tak boleh sebab dia ada kali kursi urut kali, dia kata. Tu lagi tak boleh. Dia ikut suka kepala dia. Ni naik kapal terbang tak boleh. Naik kereta api, dia kata laju sikit pun tak boleh juga sebab sedap. Bukan macam tu. Hukum berkenaan dengan masalah tadi ditentukan dengan apa illah. Illah dibenarkan untuk kita mengambil rukhsah. Illahnya adalah safar. Kerana permusafiran tu sendiri. Cukup dah 81 kilo? Cukup. Lepas tu bila orang tanya dekat kita, ada mereka duk kerja hutan. Duk kerja dalam hutan. Dia kata kami kerja tanah pokok. Pokok ni dia kata 200 meter je dia nak pergi tu. Tapi dia nak naik bukit, turun bukit tu nak naik 200 meter tu rasa macam dengan 20 kilo. Jauh dia kata. Lepas tu pula kalau yang 5 kilometer 5 kilometer jalan hutan, bukan 5 kilometer atas darat ni. Naik bukit, turun bukit, nak kena lari daripada gaung, jalan-jalan apa semua kali tu. Baik, kalau lari pada gaung tadi dengan qasad, dengan memang perlu dan cukup 81 kilo, walaupun tempat dia 5 kilo je depan tu, kalau pergi terus 5 kilo, tapi dia tak boleh pergi terus kerana memang 5 kilo, tapi gaung, ya Allah, bawah tu ada dinosaur. Jadi dia kena jalan jauh, pusing tu 81 kilo. Boleh tak? Boleh. 81 kilo. Tak faham? Tapi kalau kata memang ada jalan dekat dah, titik elok, tapi saja dia tak ambil jalan jauh sebab beda-beda boleh buat jamak qasar. Yang ni ni jadi perbahasan di kalangan ulama. Ulama kata sebahagian kata tak boleh. Kerana kamu mengambil mudah dengan perkara tersebut. Faham? Jadi lebih kurang macam rumah duduk sebelah. Dia nak pergi rumah jiran sebelah je, tapi dia konak kot lostang. Konak pula kot sik, pergi rumah jiran sebelah. Beda nak buat jamak qasar. Tak boleh. Atau kerana kamu tidak ada tujuan. Tapi kalau ada tujuan, saya nak pergi lostang, tapi saya ada kerja di belah sik, saya kena konak kot sik jadi 81 kilo. Boleh tak buat jamak qasar? Boleh. Saya nak pergi lostang, tapi saja nak buat jamak qasar lalu kot sik. Tak boleh. Hatu panggil main-main. Tak ada kerja. Saja-saja dia kata kerana nak ambil rukhsah. Mana boleh macam tu? Kamu kena ada sebab yang membenarkan untuk kamu lakukan demikian. Sebab tadi dikira seolah macam bermain-main.
Okey, rakaman masih on. Alright. Jadi sambil main drone kita pun telah dengar video Nazrul Nasir ya. Baik. Kita dapat lihat dalam video tu, walaupun saya sama-samakan dapat lihat sikit-sikit, Nazrul Nasir sedang membaca dari kitab. Ini yang apa kita sebut sebagai AADK, asalkan ada dalam kitab. Terus dibaca, terus disampaikan tanpa memikirkannya, tanpa menganalisakannya, tanpa membandingkannya. Sebab, dan ini membawa saya kepada ulasan yang kedua, kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185, kalau kita perhatikan, sekejap ya, saya kongsikan di sini. Alright. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebahagian ataupun potongan daripada ayat 185 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridon aw ala safarin. Dan sesiapa yang sakit, marid sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan, musafir ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka hitunglah hari-hari untuk diganti pada hari lain. Itu je. Asalkan dia sakit, asalkan dia musafir. Maka dalam kes ini bila Allah SWT berfirman maka hitunglah, maknanya hitung hari yang dia tak puasa untuk dia ganti ayyamin ukhra, hari yang lain. Asalkan musafir saja. Okey. Dan itu sajalah. Apa yang syarat-syarat yang macam kita dengar tadi, kena puasa dulu baru safar ke, safar dulu baru puasa ke, dan itulah dan ini apa semua kan. All that is okey. Sebenarnya saya tahu memang ada sebahagian ulama yang meletakkan syarat-syarat tersebut. Namun itulah peranan kita ialah mengkaji, menganalisa, membanding, dan bila kita banding dengan ayat Quran jelas-jelas di sini tak ada pun syarat-syarat tu. So tak perlu disampaikan kerana ia memberatkan. Sebab macam saya sebut di bahagian mukadimah tadi, ini rukhsah satu kemudahan untuk orang yang sakit, untuk orang yang musafir kan. Ia adalah satu rukhsah. Bila diletak syarat-syarat macam tu, macam yang Nazrul Nasir sebut tadi yang kita pun dengar, ia jadi lagi susah daripada hukum asal, sampai orang pun macam, alamak macam ni kena puasa lah. Kena pula sekarang ni musafir kita, bukan kita boleh pilih sangat pun. Kan, katakan sekarang ini subuh pukul 6.10 minit. Saya di Cerating ni, subuhnya 6.10 minit. Katakan flight nak balik ataupun nak musafir ke mana-mana pukul 8 pagi. Bukan kita boleh pilih kan. Ataupun pukul 10 pagi ke macam mana ke. Tak kisahlah kalau flight ke ataupun nak naik bas ekspres ke, nak naik kereta api ke atau apa-apa pengangkutan kan. Bukannya kita boleh pilih sangat pun. Kalau zaman dulu mungkinlah dia nak naik unta, dia boleh pilih lah nak naik unta sebelum subuh ke apa ke. Alright. So, inilah syarat-syarat yang akhirnya membatalkan tujuan Allah beri rukhsah. Kita kembali kepada ayat 185 yang saya gariskan merah. Apakah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki bagi kalian al-yusra, kemudahan. Ini yang Allah nak. Okey, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tak nak bagi kalian kesukaran. Namun apabila diletak syarat-syarat yang macam kita dengar tadi tu, okey, ia menjadi satu kesukaran sehingga akhirnya orang pun tidaklah mengambil rukhsah tu, sehingga akhirnya syariat Islam ni rasa susah, rasa berat apa semua tu ya. So kalau kita rujuk sendiri ayat, alright, yang khasnya saya gariskan merah tu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang saya gariskan merah itu dengan sendirinya membatalkan syarat-syarat yang diletak oleh sebahagian ulama, sebagaimana yang Nazrul Nasir baca. Sebab Nazrul Nasir bukan bagi teori ni sendiri, kita nampak dia tengah baca buku kan. Cuma dia tengah puasa ni kan. Kaki tekan break. Drone pun ada break kat tadi. Okey. Tak apalah. Okey, tekan break lah ya. Alright, baik. Secara ringkasnya, para penonton yang dirahmati Allah, apabila kita bincang tentang puasa dan musafir, ia terbagi kepada 3 senario, 3 keadaan. Pertama, seseorang itu bermusafir, alright, sebagai penumpang ya, dia bermusafir, yang dalam musafir itu tak rasa kesukaran. Maka baginya ada pilihan, nak berbuka ataupun tidak. Nak berbuka atau terus berpuasa. Nak puasa atau tak puasa. Jadi ada pilihan baginya. Okey? Baik. Yang kedua, bila dia musafir, dia rasa kesukaran. Macam saya biasa bagi contoh, bagi kami juruterbang, kita ada satu penerbangan yang namanya, ataupun flight namanya MH4, yang berlepas dari Kuala Lumpur pukul 9 suku pagi ke London.
Okey, landing London 3.30 petang. Okey, sementara Maghrib 5.30 petang. Dah landing pun kena tunggu 2 jam. Padahal kalau buka puasa tu 5.30 petang, ia bersamaan dengan 1.30 pagi waktu Malaysia. Jadi itu sangat lama. Alright. Jadi bila dah rasa kesukaran, maka yang lebih baik adalah untuk ambil rusah yang Allah bagikan untuk kita rasa rahmat Allah. Kita rasa kemudahan. Jangan memaksa diri. Memaksa-maksa diri bukanlah sesuatu yang baik. Sebab di Malaysia pun ada satu salah faham. Bila lagi susah, lagi banyak pahala. Kan? Bila hari hujan, lagi bagus nak pergi masjid untuk solat jemaah. Padahal kalau ikut sunnah Nabi, bila hari hujan, siap dalam azan tu sendiri. Ditambah, solatlah kamu di rumah kamu. Okey. Jadi di Malaysia ni macam lagi susah, lagi bagus. Sebenarnya tidak ya. Di situlah kita ambil rusah, kita ambil anugerah ataupun karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh, Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Ini yang seronok bila cuti time Ramadan. Hotel super murah sebab tak ada orang. Hotel ni ada 5 orang saja. Hotel super murah, the rate is very low. Okay, dan kemudian I got the beach all to myself. Adalah yang surf. Surf tu saya rasa Club Med sebelah sana. Sebab tak nampak dia orang mari dari sini. Kan, seronok main drone tadi. Itu pun nak main lama lagi sebab bateri dia 12 minit. Tapi video Nazrul tadi 5 minit setengah, 5 minit suku kan. Tak bolehlah main lama-lama. Okey, lari topik. Alright. Okey, Maha Suci Allah dari sebarang kesamaan. Katakanlah, okey, kita ni nak beli barang. Tapi kita tunggu bila shopping center ke kedai tu ada sale. Dia nak bagi murah 20%, 30%. Kita pun pergi kan. Sebab ada anugerah. Okay? Ada anugerah kalau boleh katalah yang ini harga lebih murah. Kan, ini adalah urusan dunia lah. Okay, sedikit perbandingan. Maha Suci Allah dari sebarang kesamaan dengan makhluk. Sama juga. Bila Allah SWT bagi kita kemudahan dan kita memang rasa kesukaran ketika itu, maka ambillah kemudahan tersebut. Di sini saya maklum. 2 alasan yang biasa diberikan. Pertama, alah aku malas nak qada nantilah. Nanti nak kena qada, malas. Maknanya kamu meneruskan puasa bukan kerana Allah, tetapi kerana malas qada. Okey. Yang pertama. Yang kedua, nanti aku buka puasa, aku makan apa orang kata. Tak puasa. Maknanya sekarang ni kamu meneruskan puasa kerana apa orang kata kalau kamu buka puasa. Kamu meneruskan puasa bukan lagi kerana Allah, tapi kerana supaya tak nak orang kata apa-apa. Kalau saya buka puasa, saya minum air, saya makan, nanti apa orang kata? Tengok tu. Jadi dia meneruskan puasa kerana apa orang kata. Para penonton yang dirahmati Allah, kita puasa kerana Allah, kita berbuka ataupun tak puasa kerana Allah. Maknanya kita buka, tak puasa pun kerana Allah, kerana rusah-rusah yang Allah bagi, bukan atas sebab-sebab yang lain ya. Dan kalau kita buka puasa pun sebenarnya kita tak tahu kita boleh jadi contoh kepada orang lain. Sebab katakanlah penerbangan MH4 tu, orang lain pun dalam kesukaran juga. Dia pun dah dahaga dah sebab dalam flight, walaupun duduk saja sebagai penumpang, udara kering, very dry. Okay, udara kering dan kita lagi cepat dahaga. Okay. Orang lain pun, penumpang lain yang Muslim pun macam, nak buka puasa sekarang ni. Tapi tak ada orang buka puasa. Aku buka puasa, nanti apa orang kata? Bila anda buka puasa, anda bagi satu contoh yang positif. Bukan salah. Sebab anda memang disyariatkan, memang diberikan rukhsah untuk berbuka puasa. Dan anda bagi contoh kepada orang lain juga. Okey, baik. Kemudian alasan, alamak, malas nak kena qada. Alamak, nak kena qada. Okey, para penonton yang dirahmati Allah, biasakan diri puasa sunat sepanjang tahun. Okey, biasakan diri puasa sunat sepanjang tahun sehingga kalau anda nak kena qada pun, anda qada. Jangan puasa 2 dalam 1. Ia menjadi satu kebiasaan. Bila orang tu memberi alasan, alamak nak kena qada, malas nak qada, dia jenis orang yang sepanjang tahun, dia tak puasa sunat. Okay? Sebab tu, puasa dia bagi dia bulan Ramadan sahaja. Sahaja. Dah tak boleh puasa. So, bila nak kena qada tu, katakan sehari ke 3 hari, 5 hari ke, sangat susah baginya. Ya. Okey, baik. Jadi, senario pertama, musafir, sukar, senang, neutral saja, maka dia nak puasa boleh, dia nak berbuka boleh. Senario kedua, dia merasai kesukaran dalam musafirnya tu, maka pada ketika itu adalah lebih baik dia mengambil rusah, kemudahan yang Allah berikan kepadanya untuk berbuka puasa. Senario ketiga, orang yang bertanggungjawab dalam musafir,
Yang ini pemandu seperti pilot, seperti driver bas, seperti driver kereta api, ataupun katakan nanti dekat raya, family nak balik kampung, the whole family, suami memandu. Maka bagi anda, sama ada anda rasa suka ataupun tidak, adalah lebih baik untuk anda tidak berpuasa ataupun berbuka puasa. Sebab you need all the speed, bukannya ketegasan fizikal. Kan mungkin bas, mungkin kot steering berat kan, tapi anda nak kecergasan fizikal, kecerdasan mental. Saya bagi contoh. Anda memandu, anda puasa, anda rasa okey, tapi bila kita letih, kita tak tahu kita letih. Bila kita mentally tired, kecergasan fizikal, kecerdasan mental dah mula berkurang. Anda tak perasan sebab anda punya mental sendiri dah kurang dapat menganalisa dirinya. Okey? Katakanlah harap tidak, tiba-tiba satu tayar pum meletup. Anda punya mental dah slow. Okey, dah slow, tak boleh nak fikir apa nak buat. Okey? Padahal jika anda dalam keadaan tidak berpuasa, mental anda tajam, sharp, anda boleh kontrol dan juga menyelamatkan kenderaan dalam suasana tayar pancut. Ataupun contoh kedua, ini lazimlah bila kita memandu balik kampung, khasnya jalan, kita kata bukan highway lah, jalan dalam kan. Kita bawa selamat, tapi the opposite, traffic yang bertentangan arah tu yang datang, yang dia memotong. Padahal dah tak boleh potong lah, sebab dia bajet salah ke apa ke. Anda tak nak bawa, tiba-tiba ada kereta mana tu. Apa nak buat? Otak anda dah slow, tak boleh nak fikir. Okay? By that time, anda kata, kejap, you stop kejap, I buka puasa kejap. Okay, now I fikir, I nak buat apa? Alright? So, apabila anda bermusafir dan bertanggungjawab dalam musafir tersebut, maka adalah lebih baik untuk anda tidak berpuasa meskipun anda tidak merasa apa-apa kesukaran. Sebab anda bertanggungjawab ke atas ahli keluarga, bertanggungjawab atas penumpang dalam bas, atau macam saya, bertanggungjawab kepada para penumpang dalam pesawat. Seandainya apa-apa jadi di hari akhirat kelak, Allah akan tanya kepada orang yang bertanggungjawab, kenapa kamu slack, kenapa kamu slow untuk react? Kita jawab apa? Saya puasa ya Allah. Bukankah aku telah memberi kamu kemudahan untuk tidak berpuasa? Kita nak jawab apa? Okey. So, tiga senario. Pertama, anda bermusafir, anda rasa neutral, okey saja. Nak puasa boleh, nak berbuka boleh. Anda musafir, anda rasa kesukaran, buka puasa. Jangan teruskan puasa, apatah lagi apabila alasan anda teruskan puasa ialah malas nak qada atau nanti apa orang kata. Sebab anda berpuasa bukan lagi kerana Allah, tetapi kerana malas qada dan atau apa orang kata. Ketiga, anda berpuasa dan anda bertanggungjawab ke atas orang lain. Okey? Pilot, driver, bahkan anda balik kampung nanti, kan, bawa family, isteri, anak 2-3 orang, anda bertanggungjawab juga. Okey? Jangan kata I'm okay because when suddenly something happen, you are too slow to do something. You cannot say tiba-tiba ada kes apa? Lori, tiba-tiba tayar dia cabut. Tayar lori tu besar, gulung-gulung. Anda apa nak buat? My brain is too slow to think what to do. Takkan kata tayar tunggu kejap, aku nak minum Milo, okay, and then I'll think what to do. No, you have to react at that time also. But you are too slow because your brain doesn't sel-sel nak berhubung pun dah slow sangat dah. Macam main drone tadi tu kan. Kita kena laju tu. Okay. Drone tadi tu laju sebenarnya walaupun tak nampak laju kan. Lari topik pula dah. Okay, baik. Alright. Kemudiannya Nazrul Nasir ni dia masuk dalam okeylah, saya seorang je lepas ni saya masuk. Okey, tentang topik jamak kasar, dan nampak cara dia menyampaikannya tu sama seperti standard biasa-biasalah. Yang ini dia menyamakan, dia letak dalam satu guni jamak dan kasar. Yang ini bila musafir, tak kisah musafir tu ada kesukaran atau tidak. Padahal jika ditahqiq, jika diteliti antara dua kemudahan ini, jamak dan kasar, ia adalah dua yang berbeza. Saya ada video khas dalam jamak kasar ni, tapi tak apa, kita ulang kaji sedikit. Pertama, jamak. Jamak ialah satu rukhsah, satu kemudahan yang Allah beri apabila kita menghadapi kesukaran untuk melaksanakan solat dalam waktunya, tak kisah anda musafir atau tidak. Saya ulang balik, jamak ialah satu kemudahan yang Allah beri kepada kita, okey, apabila kita mengalami kesukaran untuk melaksanakan solat dalam waktunya, tak kisah anda musafir atau tidak. Sebagai contoh, anda di, saya orang Shah Alam,
Katakan saya duduk Shah Alam, tapi ada masalah apa, saya tak sempat nak solat asar. Awal-awal saya tengok sibuk apa, jadi saya boleh jamak takdim awal ya, Zuhur dan Asar saya solat dalam waktu Zuhur, tapi 4 rakaat. Seorang doktor nak buat surgery. Okey, dia buat surgery start pukul 12 sampai pukul 6 petang baru habis. Zuhur tu macam mana? Dia jamak takhir meskipun dia tidak musafir. Contoh lain, sedang musafir. Saya ni musafir ni bercuti, okey, di bulan Ramadan. Tapi saya tak buat apa, saya duduk hotel je. Saya duduk hotel, saya buat video, enjoy the view, tak ada kesukaran. Saya tak sembahyang jamak sebab tak ada kesukaran untuk saya. Kan? Sebab saya duduk bilik je. Jadi saya sembahyang 5 kali sehari. Alright, saya tidak jamak sebab tak ada keperluan untuk jamak. Saya duduk sini, paling-paling pun susah, panas je lah matahari buat video kan. Jadi tiada kesukaran untuk saya. Jadi ingat ya, untuk jamak ialah kesukaran melaksanakan solat dalam waktu, tak kisah musafir atau tidak. Contoh, sekarang saya musafir. Okay, saya di Cerating. Saya orang Shah Alam, orang Kelang. Tapi saya tak ada kesukaran. Saya duduk sini relax saja. Okey, jadi saya tak jamak. Alright. Tapi yang kedua, kasar. Kasar ialah satu rukhsah yang syaratnya musafir. Tak kisah dalam musafir tu ada kesukaran atau tidak. Macam saya di sini, saya tak ada kesukaran. Saya solat 5 kali sehari, tapi Zuhur 2, Asar 2, Isyak 2. Alright. Saya tak jamak, tapi saya kasar. Okey. Dalil-dalil dalam hal ini banyak. Saya pun ada video yang berlainan tentangnya. Cuma di Malaysia apa yang berlaku ialah jamak dan kasar dibakulkan dalam satu bunyi, asalkan musafir boleh jamak, boleh kasar. Padahal, okey tak apa, dah panjang dah video. Okey, demikianlah ulasan, riak dan kritikan saya. Jadi kembali kepada rukhsah ni, ia satu kemudahan yang Allah bagi. Janganlah pergi susah-susahkan dengan macam-macam syarat sehingga akhirnya orang pun tak ambil rukhsah tersebut. Hukum asal lagi senang daripada hukum mudah. Hukum rukhsah kemudahan itu ya. Dan moga-mogalah ustaz-ustaz kita ni bukan sekadar baca kitab saja, tapi dia menilai, menganalisa kesesuaian apa yang disebut oleh ulama dengan ayat Quran, hadis dan juga suasana masa kini. Okey? Jangan bendor zaman asalkan baca kitab sahaja. Baiklah. 9.40 pagi sekarang. Heart rate pun 118. Semangat cakap. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.